Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Puan Zainah. Saya Muhammad Syirhan bin Razali. Dan saya Muhammad Fauzan bin Muhammad Sani. Ya, kami pelajar PSMP Pendidikan Islam dari Institut Pendidikan Guru Kampus MHAS. Terlebih dahulu kami ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada Puan Zainah binti Muhammad Lip, Guru Besar Sekolah Kebangsaan dan Alam kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual bagi memenuhi keperluan tugasan portfolio BS2. Tujuan temu bual ini ialah untuk mendapatkan maklumat berkaitan pengurusan dan pelaksanaan kurikulum serta co-kurikulum di sekolah. Dan fokus utama adalah untuk memahami peranan pihak sekolah, pihak pentadbir dalam memastikan pelaksanaan kurikulum dan co-kurikulum dapat dilaksanakan secara berkesan bagi menyokong pembangunan murid secara holistik. Baik, untuk memulakan sesi pada pagi ini, bolehkah Puan Zainah memperkenalkan diri serta berkongsi sedikit pengalaman sebagai guru besar di sekolah ini? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat datang ke sekolah ini bagi uh, mengalu-alukanlah kehadiran Cikgu Fauzan dan Cikgu Ilham. Walaupun Cikgu Ilham ni saya kenal dari kecil, muka tak berubah. Saya boleh perkenalkan sedikitlah diri saya ni. Saya Zainah binti Muhammad Lim, Guru Besar SK Denial Alam. Untuk makluman, ini merupakan sekolah ketiga saya sebagai seorang guru besar. Yang pertama dan kedua di daerah yang berbeza, iaitu daerah Petaling Utama, iaitu sekolah SK SK tertiba lupa pula, SK Sri Kelana, dan yang kedua tu SK Asunta. Dan ini merupakan sekolah ketiga saya, SK Denial Alam, sebagai guru besar tahun ke-9. Sebagai seorang guru, ini merupakan sekolah ke-15 saya. Dan sebi saya hanya tinggal kalau ikut tu 6 tahun, tapi sebenarnya tak sampai 6 tahun, 5 tahun 9 hari macam tu. Sebab tahun yang ke-6 tu tinggal 9 hari sebelum saya bersara. Okey. Jadi pengalaman yang saya ingin kongsikan di sini, sebenarnya sekolah ni bukan saya pohon pun. Saya tak pohon, saya memang mohon bertukar daripada SK Asunta, memandangkan perjalanan saya ke sekolah terlampau jauh. Satu hari memakan masa 4 ke 5 jam. Ya. Saya di sana, di daerah sana 8 tahun. Ini saya pindah ke sini hampir 8 tahun lah kat sana. Jadi saya pindah sini dalam perjalanan tu dalam 10 minit. Pergi 10 minit balik, dari satu hari dalam 20 minit, atau kalau jam sikit 30 minit. Jadi saya rasa bersyukur sebab dipindahkan ke sekolah ini. Sekolah ni sekolah ramai yang nak pohon, tapi kebetulan rezeki tu datang daripada Allah. Jadi saya dapat ke sekolah ini tanpa memohon. Sebenarnya saya pohon ke Kuala Selangor. Baik, untuk seterusnya, apakah visi dan hala tuju yang ditetapkan oleh pihak sekolah dalam memastikan kecemerlangan murid dapat dicapai secara seimbang melalui kurikulum dan co-kurikulum? Okey, seperti yang semua guru maklum, kita ni bahagian pendidikan, visi dengan misi kita ni sebenarnya dulu berbeza-beza. Tapi kerajaan kita dah tetapkan, Kementerian Pendidikan dah tetapkan visi kita memang akan sama, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Itu visi. Misi kita memang sama, iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun kompetensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sebenarnya visi-visi ni sama, cuma cara kita kupas. Sesuaikan ikut sekolah masing-masing, ikut organisasi masing-masing. Tak semua sekolah kita laksanakan visi ni dengan cara yang sama. Mesti ada perbezaan sebab kita kena ikut stakeholder kita. Murid kita macam mana, guru kita macam mana, parent kita macam mana, persekitaran kita macam mana. Contohnya sekolah ni tak sama mungkin dengan cara sekolah lain. Sebab sekolah ni murid kita tergolong dalam kumpulan M40 dan M40. Dalam bahasa Melayu M40, M40 ataupun T20. Dua tu. B40 kita hanya ada 2 orang murid. Jadi pelaksanaan kita mungkin berbeza dengan sekolah kampung, sekolah-sekolah yang muridnya B40 ramai. Namun begitu, kita tak adalah adakan diskriminasi kepada 2 orang murid lagi, sebab 2 orang murid lagi tu sangat bagus. Walaupun dia daripada B40.
Jadi cara kita nak apply kita punya visi dengan misi ikut apa kita nak capai di sekolah. Faham. So Okey, jawab ke tak tu? jawab. Okey, seterusnya, pada pandangan puan, apakah kepentingan keseimbangan antara pencapaian akademik dan juga perkhidmatan core kurikulum dalam membentuk kemenjadian seorang murid? Okey. Sebagai seorang ketua jabatan, sebagai seorang uh, first lady lah orang kata, tapi saya tak letak diri saya first lady. Kalau awak tengok betul-betul saya pun tak letak first lady. Kalau first lady saya akan duduk dalam bilik ni je kan. Dia macam ni. Dari segi keseimbangan untuk pencapaian akademik dan pelibatan co-curriculum, saya rasa awak tercecah satu tu dari segi sasiah. Sebab kita, kalau kita balik pada visi kita tadi, visi dengan misi kita keseimbangan. Kita mesti selarikan apa yang ada dalam diri murid kita dari segi pencapaian akademik dan pelibatan koko, dan jangan lupa sasiah untuk kita bentuk kemenjadian murid. Kalau kita tak kaitkan tiga benda tu, kita tak akan dapat murid yang menjadi. Murid memang nampak macam menjadi, tapi bila dalam realiti sebenar, dia tak boleh jadi siapa-siapa sebab dia tak ada attitude. Ataupun dia ada akademik tapi dia kokoh pasif. Ataupun dia dua-dua ada, sasiah teruk. Jadi tiga perkara tu jangan lupa masukkan sasiah. Sebab murid yang menjadi di luar disebabkan sasiah. Macam kita sebagai orang Islam, kita pegang kepada prinsip agama kita. 5 rukun negara, 5 rukun Islam, 5 rukun iman. Di samping kita kita perkasakan kita mantapkan kita punya rukun negara. Tiga benda tu confirm kita akan keluar jadi manusia yang berguna, yang boleh apply di dunia pekerjaan, boleh apply di komuniti. Macam you all lah. You all kan tengok, kalau kita tak apply agama kita, attitude kita, kita tak jadi siapa-siapa di luar. Kalau kita belajar sekadar, kalau kita ajar murid kita sekadar bagi ilmu saja, sasiah lantak, murid itu tak akan pergi ke mana-mana dan dunia pekerjaan tidak akan menerima mereka. Okay, jadi seimbangkan tiga-tiga perkara tu memang sangat-sangat penting. Tak ada dalam dunia pekerjaan orang pandai boleh duduk di atas dengan semudahnya. Dia mesti disertai dengan aktif dan sasiah yang baik. Jawab ke? Jawab. Baik, seterusnya, ini soalan ni kira soalan yang inilah cabar jugalah. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengurus dan melaksanakan program kurikulum dan co-curriculum di sekolah? Okey. Cabaran kita seperti yang cikgu diorang sedia maklum, sekolah kita baru. Bila sekolah baru, kita beranggapan persepsi daripada semua pihak, banyak pihak, bila sekolah baru dia komplit. Untuk makluman you all, sekolah ni bila kita masuk 7 hari bulan 2 saya daftar, 17 bulan 2 kita mula buka tahun lepas. Sebenarnya sekolah ni kosong. Kita tak ada apa-apa, kita cuma ada bangunan dan perabot saja dan murid tanpa selai kertas pun. Jadi cabaran awal tu memang dah berat dah. Macam mana cara kita nak mulakan kurikulum kita, nak mulakan co-curriculum, jangan cerita lagi nak mulakan kurikulum sebab akademik. Kita nak mulakan dengan segala-gala benda tak ada. Pada masa tu kewangan tak turun lagi. Kewangan di sekolah ni turun 7 bulan kemudian. Ni saya cerita pada skop sekolah ni lah. Jadi apa yang saya buat, saya jalankan repo pada guru. Sebab guru sebenarnya kita tak kenal. Sebab guru datang dari berbagai pihak, berbagai sekolah yang dikumpulkan di sini sebab mereka mohon pindah. Termasuk juga saya. Jadi semua kita tak kenal siapa-siapa. Mungkin kita pernah tengok dia tapi kita tak tahu hati budi dia. Jadi kita jalankan repo. Repo paling penting untuk sekolah ni first. Lepas tu kita repo dengan, kita tak ada PIBG. Kita wujudkan komuniti pemuafakatan. Pemuafakatan maksudnya kita lantik siapa-siapa ibu bapa yang willing nak bantu sekolah. Pada masa itulah saya minta printer, saya minta kertas, saya minta dia orang bantu. Kita betul-betul ada perabot. Jadi kita jangan cerita pasal koko sebelum kita mulakan PDP. Jadi macam mana nak mulakan PDP, saya
repo dengan cikgu, saya cakap gunalah apa cikgu yang ada, marker pen ke apa, cikgu gunalah barang cikgu semua sendiri dulu. Dan untuk makluman juga, pada masa yang sama saya menjadi guru besar di sekolah lain. Oh. Pada masa sekolah ni dibuka, saya menjadi guru besar di SK Asunta. Saya mendapat surat menjalankan tugas di 2 buah sekolah sebagai guru besar. Jadi saya guru besar di Asunta dan di sini. Jadi saya di sana saya diarahkan untuk menggabungkan sekolah tersebut dalam tempoh sebulan lebih juga macam tu. Saya ada masa untuk gabungkan sana dan saya still jadi guru besar di sini. Jadi 2 jawatan dengan 1 gaji. Pagi di sini, petang di sana, atau petang di sana, pagi di sini. Yes. Jadi dua perjalanan yang saya mesti laksanakan tugas saya pada peringkat awal semasa perubahan. Dan di sini kita tiada apa-apa, kita hanya ada body saja. Maksudnya ada stakeholder, ada staff pun baru ada 2 orang, ada cikgu. Dalam 32 orang macam tu. Jadi memang sangat struggle untuk memulakan PDP, tapi kita dapat selesaikan masalah tu gunakan apa kemudahan cikgu yang cikgu sedia ada. Dengan bantuan daripada ibu bapa. Kadang-kadang saya pergi ke kedai, ke bank, puan nak apa? Saya nak laptop. Di kedai pun dia orang tanya, puan ada tak apa-apa nak? Jadi saya cakap saya nak printer, saya nak laptop. Dia orang terus hantar. Kita nak kipas, dia orang hantar. Dia orang nak kipas berapa? 4, hantar. Nak printer, hantar. Dia orang hantar. Ini yang kemudian. Kita 7 bulan kemudian baru kita dapat sumber kewangan. Jadi dia complicated tau sebenarnya untuk memulakan sekolah baharu dengan tanpa pengurusan kewangan di peringkat awal. Sebab sekolah ni dibuka, dia ad hoc, dia mengejut. Tak ada dalam perancangan KPM. Jadi perkara-perkara yang berkaitan untuk penggunaan akademik tu lambat. 7 bulan kemudian. Internet tak ada, apa tak ada, semua pakai sendiri. Dia beza sikit ni. Cara saya jawab mungkin tak sama dengan sekolah lain tau. Sekolah lain dia dah still ada, dia move aja. Dia hanya uruskan. Di sini tak. Kita zero to hero sekarang kita ni. Tapi hero belum capai lagi lah, jauh lagi lah. Zero. Betul-betul ada perabot dengan orang saja. Jadi yang tadi kata macam mana nak uruskan Koko. Koko kita tetap uruskan tanpa sebarang duit. Pertandingan kita cuba masuk juga. Kita berunding dengan pemuafakatan. Kita tak ada PIBG, kita berunding dengan ibu bapa yang ada pertandingan. Kita cakap kita memang tak ada duit langsung, sebenarnya ibu bapa pun tahu. Jadi duit penyertaan semua ibu bapa bayar. Kalau saya ada rezeki, saya akan belanja macam tu. Kalau tak, kita collect lah daripada ibu bapa untuk kita menyertai pertandingan. Untuk makluman Ilham dengan Fauzan, ini tahun kedua. Tahun pertama saya sasarkan Koko 3 pencapaian. Kita capai. Tahun kedua saya sasarkan 10 pencapaian. Di peringkat MSST atau MSSS, tak kisahlah peringkat apa. Kita sekarang daripada 10 saya sasarkan, saya dah capai 5. Akan ada lagi tu, saya yakin. Sebab komitmen daripada pentadbir, daripada Puan Zalina, daripada guru-guru, dia lain. Dia orang guru muda yang semangat ada, cuma perlu dorongan. Kalau saya jenis duduk dalam bilik, kemungkinan benda tu tak dapat capai. Saya akan turun apa sahaja program yang saya mampu turun. Saya ada masa, saya akan turun. Kadang-kadang macam saya cakap dengan awak, saya masuk pejabat ni kadang-kadang petang. Pagi tak sempat. Orang tak boleh jumpa saya kat sini. Itu je cara. Tak sama dengan sekolah yang dah lama beroperasi. Jadi komitmen penting lah. Baik, jadi bagaimana pihak sekolah menangani cabaran tersebut bagi memastikan semua perancangan dan aktiviti kurikulum dan kurikulum dilaksanakan dengan berkesan? Okay. Sebenarnya benda tu agak sukar sebab macam saya cakap, kami datang daripada sekolah yang berbeza, ideologi berbeza yang telah dah mindset dah tepu. Contoh saya mungkin tak setepu itu sebab saya dah pindah 15 sekolah. Tapi ada cikgu yang pindah ke sini,
dia baru pindah satu sekolah. Jadi ideologi dia orang, penerimaan dia orang di sekolah lama, konsep dia orang di sekolah lama dah tepu dalam kepala. Untuk kita ubah di sini bukan mudah. Sebab tu saya kena turun padang. Selagi mampu pentadbir memang kena turun padang, tak boleh nak arah. I nak macam ni, you kena ikut cara I, tak boleh. Jadi macam mana kita nak apply benda tu, nak mengatasi masalah tu, kita kena turun, kita kena bekerjasama dengan cikgu. Sebab sekarang ni sampai tahun kedua masih ada lagi yang sekolah lama saya, benda tu tak membantu tau sekolah ni sebab kita dah kena buang ideologi lama tu, kita kena berpijak di bumi nyata. Saya kena bangunkan sekolah ni bersama guru dengan cara kami sendiri. Berdasarkan stakeholder yang ada, stakeholder tu murid yang ada, berdasarkan ibu bapa yang ada, komuniti yang ada dan kemudahan yang ada. Kita tak boleh berpaksi daripada apa yang sekolah lama saya buat, tentu tak sama. Kan? Jadi kita realiti lah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu konsep yang paling tepat untuk kita membangunkan satu-satu organisasi. Kita tak boleh pakai payung orang lain, kita tak boleh pakai bumbung orang lain, kita tak boleh pakai langit orang lain, kita tak boleh pakai bumi orang lain untuk kita pijak. Tu kena kupas sendiri tu. Okay, baik. Saya pun tak pasti saya jawab ke tidak. Jawab kan? Jawab. Okay, seterusnya untuk soalan berkaitan dengan kurikulum tak? Bagaimanakah pihak sekolah merancang dan memantau pelaksanaan PDP bagi memastikan objektif pelajaran tu dapat dicapai dengan berkesan? Okey. Untuk kurikulum sebenarnya guru berada di sekolah ni disebabkan PDP. Jadi PDP tu adalah periuk nasi. PDP tu adalah kata orang kata kunci yang menyebabkan kita berada di sekolah sebagai seorang guru. Jadi macam mana kita nak pantau? Memang saya di sini telah menegaskan setahun kita akan ada 3 kali pencerapan. Sekarang ni minggu ni kan saya cakap saya busy, saya mencerap, saya akan mencerap 1 jam. Saya tak akan jengah-jengah macam tu. Saya akan duduk. Tapi saya dah jelaskan, pencerapan ni bukan untuk menjadi silap. Kadang-kadang pencerapan satu cara untuk kita bantu cikgu untuk mereka mengajar dengan sesuai di persekitaran yang ada. Tak boleh samakan dengan persekitaran orang lain. Murid di sini B40-nya 2 orang. M40, T20. Jadi cara pengajaran kita, jangan sampai murid keluarkan satu perkataan, ni cikgu rujuk AI, tak semak. Murid akan keluarkan perkataan macam tu. Jadi cara kita akan pantau cikgu dari segi macam tu. Pantau dan kita biasanya lepas pencerapan kita akan panggil cikgu. Memang kena panggil untuk kita bincangkan cara PDP tu berkesan atau tidak. Macam PPD datang minggu ni pun. Datang pukul 8, pukul 3 tau, bawa balik. 3.30 bawa balik sebab kita bincangkan pendekatan yang cikgu gunakan dalam kelas tu sesuai atau tidak dengan keadaan murid kita yang ramai tu. Murid kita border 45. Cara cikgu ajar tu sesuai tak? Kalau cikgu ajar sebab nak dicerap, PDP cikgu akan cloud. Sebab tak realistik. Dalam masa 1 jam cikgu nak hantam semua perkara, nak tunjukkan semua perkara yang menyatakan kita ni sebenarnya guna ni, sedangkan di depan mata kita ada buku teks. Di depan mata kita ada buku KPM, buku aktiviti. Jadi benda tu semua kita guna. D5 ada. Kalau cikgu nak guna LCD, D5 ada, pancar je D5. Tak payahlah kita pergi ambil bahan lain-lain yang menyusahkan. Akhirnya kita tak rujuk di SKP, kita tak rujuk buku teks. Buku teks tu segala-galanya yang kita boleh rujuk dan kita tambah baik dengan bahan kita ikut kebolehan murid. Penerimaan murid tak sama sebab tu kita ada pembelajaran terbeza kan. Kan? Tapi pembelajaran terbeza bila kita cerap, kita tak nak cikgu complicatedkan keadaan. Sampai sediakan bahan berlambak-lambak, sediakan BBM berlambak-lambak. Sebenarnya realiti tak. Kalau hari biasa cikgu buat setengah muka surat untuk RPH, yang penting buat kan. Tapi bila pencerapan mungkin perlu buat 1 muka surat, bukan 4, bukan 3. Panjangkan sikit supaya lebih clear, lebih jelas. Itu je. Itu cara kita nak pantau. Sebab tu kita tak akan berkompromi
untuk tengok muka bagi markah tak, kita akan masuk. Dan markah tu di key in dan cikgu dapat markah tersebut. Dan kita akan ulas apa yang cikgu buat tu betul atau tidak. Bukan kata kita pandai, kita pun mengajar juga. Kadang-kadang kita pun tak buat kesilapan, tapi kita kongsikan. Dan apa yang cikgu buat baik, kita pun boleh apply dan kita boleh kongsikan dengan guru-guru yang lain. Itu cara yang terbaik lah saya rasa di sini. Okay, jadi seterusnya kalau Puan kata tadi sekolah ni ramainya M14 dengan T20 kan. Jadinya apakah strategi dan pendekatan yang terbaik lah yang sekolah sarankan kepada golongan seperti mereka kat sekolah ni? Maksudnya dari segi Strategi pembelajaran. strategi pembelajaran. Okey. Di sini kita dah sedia maklum cucu sultan ada, datuk-datuk, datin-datin ramai kan. Jadi PDP kita mungkin kita kena buat dengan cara yang lebih sikit lah dengan apa yang mereka boleh dapat. Kat sini budak dia dari segi macam PDP yang berfakta tu, kita kenalah guna bahan-bahan yang sesuai. Buat projek. Projek memang diorang suka. Kalau you all buat projek di sekolah ni macam KMR. Bukan co-curriculum. KMR tu maksudnya pembelajaran secara tak. KMR tu pembelajaran yang kita jalankan dengan berprojek. Pembelajaran secara projek. Kita bagi satu projek, dia orang buat KMR tu. PBL, pembelajaran project based learning. Project based learning ataupun KMR dalam bahasa Melayu. Singkatan untuk bahasa Melayu tu KMR, tapi PBL untuk bahasa Inggeris. Project based learning. Tiba saya lupa KMR tu apa dalam bahasa Melayu. Sebab kita dah biasa sebut PBL. Dan bila ada macam aktiviti kemahiran, budak sini sangat suka PG. Dia sangat suka bermain. Dan bila kita buat satu-satu aktiviti, dia orang memang akan datang. Tengok camp bestari solat. Kan? Camp bestari solat, kalau setengah-setengah sekolah tu nak dapat seramai tu susah kan? Tapi murid akan datang sebab dia nak praktikal. Dia lebih suka praktikal, jangan kita bagi teori. Saya rasa bukan sekolah ni aja, dia T20 ke M20 M40 ke, kalau kita bagi teori memang budak tak suka. Kita kena buat sesuatu yang dia boleh bergerak, dia boleh berfikir. Dia satu dalam PDP kesilapan cikgu bila dicerap, saya balik sikit yang tadi, cikgu ingat budak kena behave. Budak kena diamlah tak. Saya kalau serap, saya nak budak tu aktif, bergerak, biar dia jawab, biar dia ke sana, biar dia ke sini, tapi dia buat. Berbanding senyap, suruh senyap, sekejap suruh senyap, itu tak betul. Sebab budak tu memang perlu bergerak. Dunia pendidikan sekarang bukan sehala kan? Dia dua hala atau pelbagai hala kan? Sebab tu tak semestinya dia T20, M20 kita nak pergi ikut cara kita, tak. Kita kena apply dengan cara yang budak suka. You all pun Gen apa? Gen Z kan? Budak-budak ni gamar ke apa? Alpha. Dia orang tak suka statik. Jadi jangan mengajar dengan cara yang kita diamlah, duduklah, jangan bising. Budak memang akan bising. Cuma bising ada makna lah, ada respon lah, maksud bising menjawab, bising bergerak untuk aktiviti dan sebagainya. Jadi PDP tu mesti berfokus kepada project based learning. Kalau ada projek, kalau tak ada, biar dia bergerak, biar dia beraktif dengan aktiviti dia orang. Fun learning. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah pihak sekolah menggalakkan penggunaan BBM ataupun bahan bantu mengajar ataupun juga inovasi dalam pendidikan bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid? Inovasi. Okey. Sebenarnya kita kat sini cikgu baru ramai dan cikgu yang mahir, yang pakar ICT tu ramai. Dan kita memang menggalakkan cikgu guna, macam contohnya bila kita observe, kita tahu cikgu tu guna, contoh dia guna apa,
Jojo lah apa semua. Jadi benda-benda yang macam tu membantu murid untuk happy. Mungkin macam kita nak bagi dia jawab, kita guna yang apa, spin tu apa nama? Apa? Spin wheel tu kan. Spin wheel tu sebenarnya tekan enter nanti dia pusing dapat nama dia. Nama dia. Itu pun dia dah seronok. Sebenarnya kalau dalam kelas benda-benda macam tu membantulah untuk kita bagi PDP menyeronokkan dan budak rasa happy. Ada lagi soalan yang saya ni? Jawab tak? Jawab. Kan saya takut saya jawab benda lain pula. Oh, okey. Soalan seterusnya, bagaimanakah kita sebutkan tentang pendidikan inklusif. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah ini dilaksanakan bagi memastikan murid berkeperluan pendidikan khas mendapat peluang pembelajaran yang sesuai. Okey, murid berkeperluan khas ni kita sebenarnya tak galakkan masuk di sini sebab kita tidak ada kemahiran, guru kita tidak ada kemahiran, tapi kita tidak menolak yang ibu bapa nak juga hantar kat sini. Dan kita ada lebih kurang 6 orang murid OKU. Murid berkeperluan khas, kita tak sebut OKU lah, berkeperluan khas ni kita ada 6 orang. Cuma ada sampai satu tahap murid tu kita tak boleh nak bantu. Jadi bila kita tak boleh nak bantu, kita terpaksa panggil ibu bapa dia, kita jelaskan. Sampai tahap ada murid kita nak bunuh diri, nak terjun bangunan sebab dia bukan sesuai di sini. Ada tahap sampai macam tu. Tapi murid yang ada sekarang ni boleh lagi dibantu. Cuma masalah dia orang yang tinggal 6 orang ni masalah speech delay, masalah disleksia pembelajaran yang macam attitude, sikit-sikit lah yang ada ADHD budak tu pun tahu dia ada penyakit tu. Cuma ibu bapa dia orang tak nak dia duduk di PPKI. Jadi cara kita bantu dengan cara pembelajaran terbeza. Itu kita galakkan, tapi cikgu buat tak buat, kita tak dapat nak check setiap hari kecuali kalau kita observe. Pembelajaran terbeza cikgu buat ke tidak baru kita nampak. Ataupun cikgu tulis tapi cikgu tak buat, pun kita tak boleh nak ni sebab kita tak check cikgu hari-hari. Setahun kita pun tak mampu nak check setiap hari, jadi kita pencerapan pun 3 kali untuk setiap guru. Itu je yang kita mampu buat. Yang kita boleh tegaskan kepada cikgu bila ada mesyuarat. Cikgu kena bagilah pembelajaran tu beza sikit. Dia beza tu bukan bermakna terlampau beza sangat. Maksudnya kalau awak bagi latihan tu, contoh kertas latihan ni awak bagi 10 latihan matematik, 10 latihan ayat agama, ayat jawi. Budak yang tak kuasai dia dapat buat 3 pun dah capai. Tapi syaratnya dalam objektif kita sekurang-kurangnya 3 daripada 10. Budak lain boleh sambung yang ke-5, 6, 7. Kita tak boleh kata kenapa tak siap. Tak. Kita memang tahu dia budak terbeza. Dia budak berkeperluan khas. Jadi mungkin dia boleh jawab 2 daripada 10. Budak yang lain boleh jawab 6. Yang budak hebat jawab 10. Tak semestinya guna lembaran kerja berbeza-beza. Kan lembaran kerja sama, cuma kita cakap okey Zainah, awak sekurang-kurangnya awak jawab 3. Dia jawab 3, kita dah dapat objektif kita dah capai. Budak yang pertengahan ni kita tak asingkan dia kan. Jadi kita minta dia jawab 5. Kalau dia boleh jawab 6, advantage untuk dia, advance lah. Dan budak lain boleh jawab 10, dia boleh bantu kawan dia. Kan? Silap konsep kalau kita guna bahan yang berbeza-beza. Nanti itu yang saya kata kita tidak berpijak di bumi nyata. Betul tak? Realitinya masuk kelas sebenarnya tak ada masa pun nak ajar banyak-banyak benda tu. Pembohongan berlaku kan. Baik, soalan seterusnya. Bagaimanakah pihak sekolah memantau pelaksanaan pentaksiran dan penilaian murid bagi memastikan perkembangan akademik dan sasiah mereka dapat dikenal pasti secara menyeluruh? Okey, berkaitan dengan pemantauan ni kita pegang pada 4P lah. Pelaksanaan, penyelarasan, pementoran, tu semua kan. Pada peringkat awal memang agak sukar sebab kita tak, orang ni bagi contoh masing-masing dari sekolah masing-masing, tapi bila dah berlaku tahun lepas, kita dah sediakan fail. Setiap
pentaksiran murid, mesti ada rekod perkembangan murid yang saya akan sign, cikgu sign, baru boleh key in dalam data. Jadi dia lebih kata orang lebih kebolehpercayaan tu lebih ada lah, lebih tepat lah. Maksudnya kita tak tahu cikgu nak menilai macam mana sebab kita tak ada dalam kelas selalu, tapi cikgu nak bagi markah, kita akan tahu sebenarnya kita ada list murid yang berkeperluan khas, contohnya ada 32 orang. Ada 32 ada 20 orang. Nanti saya cek. Okey, murid berkeperluan khas kita yang duduk dalam program pemulihan khas Dian dan PSE kita ada 20 orang. Tiba-tiba budak tu cikgu bagi markah TP6. Rasanya betul tak? Tak kan? Jadi kita ada data tu. Kita akan rujuk data silang. Sebab tu data silang tu saya sentiasa ada. Lepas tu budak tahap 1, PIT 1. Budak tak menguasai literasi dan numerasi ada 32 orang. Tiba-tiba budak tu dapat TP6. Untuk satu subjek ni. Subjek lain dia dapat TP1 atau TP2. Kita akan compare kan. Kenapa? Sebab tu kita buat dialog prestasi juga. Sebelum kita tetapkan pentaksiran. Kita tak kisah cikgu nak nilai macam mana, tapi bila kita buat dialog prestasi, cikgu kena jawab. Kenapa Zainah ni budak pemulihan khas tapi dia dapat TP6 untuk subjek PJ? Mungkin subjek PJ tak ada hal. Sebab dia kemahiran. Dia boleh laksanakan kemahiran. Tapi PK mungkin tak. PK mungkin dia boleh dapat 3 sebab kita bimbing dia. Dia tak mungkin dapat PK tu, pendidikan kesihatan dia dapat 6 sebab dia dibimbing. Mungkin dia dapat 3. PJ, dia budak tu memang aktif gila. Kita bagi dia TP5, TP6. TP6 mungkin taklah, mungkin ada, mungkin tak. TP5 mungkin. Kemahiran boleh jadi, tapi berkaitan dengan benda yang fakta yang melibatkan penguasaan literasi numerasi tu tak mungkin. Tak, nampak tak? Jadi kita pantau dari segi macam 4P lah. Pementoran yang awak boleh check lah, benda tu semua kena ada. Sebenarnya kita ada file pun. File tu. Pentaksiran. Sebelum cikgu key in, kita akan bentang dalam dialog prestasi bersama guru, dan saya sign, cikgu sign untuk tahun inilah. Tahun lepas kita tak nampak benda tu patut dibuat. Tahun ni saya nampak benda tu patut dibuat. Jadi kita akan buat macam tu. Cuma dialog prestasi kita belum buat lagi. Cikgu tengah semak kertas kan. Nanti kita akan duduk sidang, kita akan buat ketetapan. Cikgu yakin ini markah yang cikgu nak bagi. Saya sign, cikgu sign, baru key in. Di peringkat KPM lah tu. Okey, seterusnya soalan berkaitan dengan core curriculum lah. Kan ni sekolah baru. Jadi yang awal-awal tu macam mana nak rancang core curriculum tu, dan apa program-program yang pada puan beri kekuatan pada sekolah ni? Okey, sebenarnya saya nampak, cuma kita tak ada duit. Tahun lepas saya nampak kekuatan cikgu. Cikgu boleh buat apa. Sebab bila saya jarang jumpa cikgu lama-lama. Saya akan jumpa 2-3 minit dan saya akan pantau. Saya akan turun. Sebenarnya saya tahu kekuatan cikgu saya. Dalam 45 orang cikgu, dengan saya punya pentadbir ada 5 orang, saya tahu kekuatan dia orang setiap orangnya. Mungkin saya tak tahu semua, tapi saya nampak kekuatan dia orang dari segi kokoh. Contoh, saya cakap dari segi teknikal, Cikgu Daniel sangat mahir sangat dari segi teknikal. Jadi untuk kokoh teknikal kita dah ada orang. Dari segi teknikal olahraga, saya ada Cikgu Ain yang memang dia boleh, dia olahraga. Dia boleh buat olahraga. Lepas tu kita ada cikgu yang boleh ajar hoki, dah confirm lah, kita pun tahu. Kita pun tengok dia, Cikgu Taufik tu. FB lah apa, Andik urus anak dia. Jadi kita sebenarnya dah ada 7 tau. Cuma kita tak ada duit lagi. Kita tak ada dana lagi. Macam mana kita nak ada dana, kita kena wujudkan PIBG. PIBG wujud start 14 bulan 6 tahun lepas. 14 bulan 6 tahun lepas. Jadi kita memang agak terlambat, tapi
untuk kita bangunkan Koko tu parent tiada sebarang masalah. Untuk pertandingan yang kita masuk contohnya memanah, kita masuk sampai border lah. Kalau dia kata lah 19 orang boleh masuk, kita masuk 19. Semua parent bayar. Sebab kita tak ada duit lagi dari peringkat awal. Tahun ni saya ambil pendekatan macam ni. Saya tak akan benarkan semua parent bayar. Saya tengok duit sekolah dah ada kan, duit sekolah dah mula ada. Yuran kami bayar, makan PIBG bayar. Contohnya, latihan parent bayar. Jadi kita gunakan teknik macam tu, cara macam tu supaya parent tak nampak semua atas bahu mereka. Sebab sebenarnya parent dah tahu duit memang tak cukup. Sebab dia pernah tanya saya, berapa duit pokok yang ada untuk pelaksanaan aktiviti ke peringkat pertandingan? 1,900. Kita masuk semua pertandingan. Contoh memanah, 18 orang masuk, darat 60. Bowling, 20 orang masuk, darab dengan RM50. Habis tak duit 1,000 lebih tu? Jadi kita ni lah repo. Walaupun ada benda yang saya ada kadang-kadang cara-cara PIBG, cara-cara parent ni saya tak setuju, tapi saya jalankan repo dengan dia orang. Hubungan CSR tu kita kena kata orang bermanis mulut. Bukan tak ada isu, bukan tak ada kes sampai ke balai polis, ada, tapi kita tarik rambut dalam tepung, rambut ditarik, tepung tidak berselerak. Jadi kita dapat menjaga hubungan bersama ibu bapa dan dia orang membantu kita. Dalam tahun kedua ni minta apa pun dapat. Jadi Repo lah, CSR. repo lah. Hubungan. Okay. Kalau tadi kurikulum kan ada 6 orang murid berkeperluan khas. Jadi kurikulum tu sama rata. Memang Jadi sama rata. kalau kurikulum pun macam mana? Sama rata. Dia kat sini macam ni. Bila satu-satu pertandingan nak disertai, PK Koko akan datang jumpa saya. Kita biasakan macam tu. PK Koko datang jumpa saya berunding dengan dia apa saya nak, apa yang kita boleh masuk. Contohnya budak berkeperluan khas ni. Kita akan buka pertandingan tu kepada semua murid. Contohnya kita nak buat pertandingan bola jaring, turun 300 orang. 300 orang tu maksudnya murid perempuan. Kalau murid tu ada 300 orang tahap 2, 300 orang turun pergi pemilihan. Sebab tu pemilihan kita ni kadang-kadang makan masa sampai seminggu. Kita nak tapi nak tinggalkan, nak ambil 16 orang je. Turun 300 orang. Kita tak boleh cakap, ni anak kawan aku. Kita kita elakkan ambil anak cikgu. Sebab anak cikgu kita ambil, tak. Saya tak benarkan macam tu. Kita mesti war-warkan kepada ibu bapa setiap penyertaan setiap pertandingan kita sertai, kita iklankan. Nanti parent akan baca, dia suruh anak dia masuk pemilihan. Kita tak amalkan diskriminasi kat sini walaupun budak tu PPKI. Dan kita tak pilih, biasanya kat sini jurulatih luar yang akan pilih. Dan jurulatih luar tu willing nak bantu kita. Lepas tu dia ada macam ni lah. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa kan. Jadi ada balasan. Maksudnya kalau dia tolong kita pilih untuk bola sepak, dia akan masukkan kelab bola sepak kat sekolah ni. Kalau dia bantu kita memanah, dia akan masukkan kelab. Dia akan masukkan latihan memanah. Mungkin tak kelab, dia akan masukkan latihan memanah. Dekat sini parent bayar. Latihan memanah, dia orang sanggup bayar beratus-ratus dan sanggup keluarkan duit sampai 3 ke 5 ribu untuk satu set. Kita bagi sampel seminggu dah beli dah set RM5,000. Sebab dia macam ni lah. Macam tu lah saya kata. Dia banyak kita guna bahasa-bahasa kiasan. Kita guna macam tu lah. Orang-orang dulu punya peribahasa. Macam tu lah. Okey, soalan seterusnya. Apakah bentuk kerjasama atau kolaborasi yang dijalankan dengan PIBG, komuniti ataupun agensi luar yang menyokong pelaksanaan core curriculum di sekolah? Okey. Itu dia senang. Dengan PIBG kita jalankan repo lah. Kita ada
permufakatan, perbincangan, mesyuarat dan sebagainya. Apa-apa saja keperluan kita akan keluarkan kertas kerja, kita bincang, kita berunding dan sebagainya. Sebab PIBG adalah satu persatuan yang kita dah tubuh secara rasmi melalui ketua pendaftar kita, Pengarah Pendidikan Malaysia, Selangor. Telah diluluskan dan kita dah start pada tahun lepas 14 bulan 6 kita dah tubuhkan PIBG. Jadi PIBG ni kita dah tak illegal dah. Dia memang secara rasmi dan kita boleh bincang pada bila-bila masa dalam WhatsApp group, mesyuarat dan sebagainya. Itu dengan PIBG dah tak ada isu. Dengan parent, kita selalu buat pemufakatan dan kita beberapa kali dah buat SLU dengan ibu bapa apa keperluan kita. Di peringkat awal sebelum PDP bermula, sebelum sekolah bermula, kita dah buat perjumpaan. Maksudnya kalau kita tak dapat buat hujung tahun, mungkin sibuk, kita akan buat minggu pertama tu. Sebenarnya dah buat. Untuk prasekolah kita dah buat, untuk parent tahap 1 dah buat, untuk parent tahap 2 dah buat, untuk parent masalah pembelajaran pun kita dah buat. Maksudnya parent yang murid pemulihan khas pun kita dah buat. Kita dah buat SLU, dah jumpa pun. Itu tak ramai kita buat perjumpaan di sekolah. Tapi kalau ramai kita buat Google Meet. Semua memang kita dah buat. Ada pun slide. Saya sendiri yang bagi talk pada parent. Kadang-kadang kita buat waktu malam. Kata dasar pendidikan. Baik Puan, seterusnya. Apakah program kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah bagi menyokong dasar pendidikan semasa? Contohnya pendidikan abad ke-21, PAK 21, STEM ataupun dasar pendidikan digital. Okey. Sebenarnya kita dah, walaupun kita tahun pertama tahun lepas, sebenarnya kita dah program STEM tu kita dah join sampai peringkat kebangsaan. Kita dah ada penyertaan peringkat kebangsaan. Kita ada guru cemerlang dalam STEM dan kita ada guru coding. Kita ada guru yang minat dengan benda-benda ICT ni. Jadi kita dah hantar sampai peringkat kebangsaan dan dapat tempat. Dan ada dekat situ anugerah untuk sekolah kita sebab kita tahun pertama tapi kita join, kita dah pergi peringkat kebangsaan untuk STEM. Dan kita dah laksanakan contohnya untuk kita perkasakan lagi ni bahagian sains pula. Kita dah panggil petting zoo. Kita bawa petting zoo ke sekolah, kita applykan dia di sekolah walaupun dengan sedikit bayaran lah, contoh RM5. Budak boleh masuk tengok zoo, benda-benda yang dari luar kita tak payah pergi naik bas apa semua, kita bawa ke sekolah. Itu dah satu. Dan tahun ni kita minggu depan, sebenarnya minggu depan kita minggu STEM. Minggu STEM ni kita ada bawa banyak agensi luar yang boleh bantu kita untuk bawa alat-alat AR yang guna semua robot lah apa semua tu. Perasmian pun nanti akan pakai robot yang naik kat tangga tu semua untuk kita laksanakan seminggu. Kita memang jalankan program STEM di sekolah ni sebab kita ada cikgu STEM. Cikgu inovasi, cikgu kreatif inovasi ni memang kita ada. Dan kita ada guru cemerlang STEM. Yang guru cemerlang tu dia kena renew lah. Tahun ni dia mohon lagi. InsyaAllah dia akan dapat sebab dia memang jurulatih peringkat kebangsaan juga. Okey, secara ni soalan terakhir lah. Kita akhir dah. Apakah amalan terbaik yang diamalkan oleh sekolah ini dalam pengurusan kurikulum dan co-kurikulum? Okey. Amalan terbaik untuk sekolah yang baru ni biasanya kita tak adalah nampak sangat, tapi yang saya boleh kongsikan amalan terbaik kita cuba. Kita cuba apa yang cikgu ada. Amalan terbaik kita tengok apa kekuatan cikgu, kita apply pada murid. Contohnya kekuatan kita sekolah macam kata orang kebitaraan kan. Saya ada kebitaraan saya berdasarkan apa pengalaman cikgu. Contoh hoki, sebenarnya itu saya nak jadikan kebitaraan. STEM, itu pun saya nak jadikan kebitaraan. Apa yang cikgu ada, kita apply kat murid dan murid suka. Kita cuba banyak perkara tau. Contohnya di kayu, projek kayu. Kita dah bekerjasama dengan pihak luar untuk kita buat dengan murid seronok, tapi mungkin peringkat awal kita dapat 20 orang murid sebab dia menggunakan kos kayu dan sebagainya, tapi kita dapatkan secara percuma semua benda tu.
Aktiviti koko pun sebenarnya daripada jurulatih semua tu percuma peringkat awal. Kita dapat untuk dia orang cari potensi di sekolah ini secara percuma. Rugby pun percuma. Memanah percuma. Bila kita dah dapat percuma peringkat pertama, baru yang seterusnya bila parent dah minat, dia sanggup keluarkan duit. Yang penting parent tahu, oh anak saya rupanya boleh memanah. Jadi peringkat awal tu semua percuma. Kebanyakannya apa yang berlaku di sini, kita cari ruang dan peluang untuk dapat percuma dulu. Lepas tu kita buka mata ibu bapa. Bila mata dia orang dah terbuka, dia orang sanggup keluarkan duit untuk next. Jadi kebetaraan tu pelan-pelan akan datang kemudian. Hoki, STEM, macam tu. Okey. Jadi Puan, terima kasih lah atas Saya kesekian. jawab ke semua soalan korang? Alhamdulillah, setakat ni semua menjawab. Macam saya takut nak bercakap dengan korang, takut tak menjawab. Alamak. Tapi setakat ni semua menjawab lah. Jadi sebagai penutup, terima kasih Puan atas kerjasama Puan meluangkan masa. Bukan senang nak dapat jumpa saya. Itulah. Sibuk sangat. Sebenarnya saya letak je. Okey, Puan, terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Saya pun nak ucapkan terima kasih lah sebab mungkin walaupun dalam masa 2 minggu ni saya nampak you all bantu surau sikit sebab sebenarnya dia orang nak minta bantuan. Saya kata tak boleh, kalau you all Ross mungkin boleh minta jasa baik sikit-sikit macam hari ni. Korang sebenarnya tak perlu buat benda tu, tapi sedikit sebanyak membantu korang untuk bangkit pada korang punya praktikal yang seterusnya. Dah ada tenaga, dah ada kekuatan untuk korang teruskan praktikal seterusnya. Kalau praktikal seterusnya korang nak pilih sekolah ni, dipersilakan. Ada hal. InsyaAllah. Kami terbuka je. Open je. Yang mana lebih mudah, dan biasanya saya mudahkan cara lah. Saya dah, kalau praktikum tu saya kata bantu anak bangsa kita untuk maju ke depan. Jangan terlampau licik, jangan sampai strict sangat sampai kita tak membantu dia orang. Setengah kata bila praktikum dia tertekan, dia terbeban. Standard. Kalau guru besar boleh berlari, guru besar boleh buat kerja, you all takkan nak duduk goyang kaki. Macam itulah. Kecuali lah memang korang dapat sekolah elit dan sebagainya, boleh goyang kaki, dapat semua depan mata. Di sekolah SK tak mungkin akan berlaku perkara tersebut. Jadi usaha kita membantu kita untuk bangun. Itulah. Okay, semoga korang berjaya. Nanti hari Jumaat kita ada itulah potluck. Biasalah kita akan buat potluck.